Okey, jom kita jawab soalan ni pula. Kalau ada 1,000, berbaloi ke nak start unit trust? Alright, jawapan dia mudah saja. Sangat berbaloi. Okey, yang tak berbaloi adalah kalau you all tak simpan. Yang salah adalah kalau anda tak simpan. Amount sebenarnya tak ada masalah. RM100, RM200, RM500, RM1,000, tiada masalah langsung. Okey, apa yang menjadikan dia berbaloi adalah contohlah anda adalah seorang yang berumur 30 tahun dan you all nak simpan 30 tahun akan datang. Assuming return adalah sebanyak 10% setahun bermaksud sekarang 30, kita tengok duit tu jadi berapa pada umur 60. Simpan 1,000, 10% setahun pada umur 60 iaitu 30 tahun akan datang akan menjadi sebanyak 17,000. Banyak kan? Okey, so jawapannya berbaloi. Okay guys, macam ni. Aku ada buat WhatsApp group. Okay, banyak info-info tentang financial planning aku akan share. So please join. Senang je. Klik link di bio.